Salam Madani kepada warga pengguna di luar sana. Saya ingin highlightkan sedikit tentang isu beras putih tempatan ini. Kerajaan telah pun meletakkan 150 juta untuk menghasilkan 24 juta kampit beras tempatan secara subsidi angka tersebut, kerana harga di pintu kilang sekarang sudah diselaraskan RM26, campur dengan transportation apa semua untuk sampai pada pengguna. Sepatutnya harga beras putih tempatan ni boleh berada sekitar RM32, tetapi kerajaan subsidikan sebanyak RM6 tersebut untuk kekalkan harga RM26. Dan kita telah pun sehingga bulan Mei ini 4 juta beras putih tempatan telah pun diedarkan ke dalam pasaran. Tetapi malangnya sambutan pengguna ni sangat kurang. Ini sebenarnya isu kepada beras putih kita ni, iaitu masyarakat pengguna kita ni macam tak berapa nak makan beras putih tempatan ni. Ketika berlaku gangguan daripada segi bekalan disebabkan harga import yang terlalu tinggi dan jurang beza harga beras tempatan dengan import tu menjadi terlalu besar, maka berpusu-pusulah orang beli beras putih tempatan. Ketika mana harga beras import itu sudah merapat kepada harga beras putih tempatan, misalnya harga beras import mungkin dah jadi RM32, RM33, tapi beras putih tempatan masih kekal RM26. Julat harga yang kecil itu menjadikan akhirnya pengguna beli beras import balik. Jadi banyak beras putih tempatan kita sehingga pada Mei ini yang telah pun 4 juta diedarkan, kita perhatikan sambutan pengguna itu masih lagi kurang untuk membeli. Bukan beras tu tak ada, beras tu ada. Dah ada pun dalam kedai-kedai ni semua. Jadi kerajaan telah pun mengambil keputusan untuk meningkatkan kuota pembelian daripada had limit 2 kampit seorang kepada 5 kampit. Jadi beli. Beli. Jadi masyarakat kita yang patriotik, support barang keluaran tempatan, barang Malaysia kita, dihasilkan oleh petani kita. Dan beras putih kita ni bermutu. Dia sangat baik rasa pun, sedap. Saya pun makan beras putih tempatan. Jadi saya mohonlah kepada masyarakat pengguna di luar, kita kalau kita nak menggerakkan industri padi negara kita dan beras kita supaya pengeluaran kita makin bertambah, SSL kita meningkat, sehingga kita tak mungkin suatu masa kita tak perlu import beras lagi kerana beras putih kita banyak, maka tolong kepada warga-warga pengguna di luar sana beli beras putih tempatan ni, support barangan keluaran Malaysia. Dan sebab itu jangan kita selar jikalau kerajaan membuka pembelian itu juga kepada warga asing. Sebab takkan kita nak biar beras putih tempatan ni jadi bubur di kedai-kedai. Tak boleh. Jadi biarlah warga asing ke, pekerja asing ke juga membeli beras putih tempatan. Orang-orang tempatan kita juga beli beras putih tempatan. Tak apa. Biar berpusu-pusu beli beras putih tempatan, kita pun rasa seronok. Sebagai kerajaan akan rasa seronok untuk nak menghasilkan lebih banyak lagi beras putih tempatan tersebut. Tapi kalau masyarakat kita tak beli, balik semula beli beras import lah, saya faham lah. Ada yang suka beras wangi, siam, ada yang suka beras basmati. Tapi kita jangan sampai kita macam tak berapa nak minat pada beras putih ni. Jadi menteri telah pun melancarkan, jom beli beras tempatan. Saya sangat-sangat berharap kepada masyarakat kita support usaha ini, beli beras putih sebagai menu diet makanan kita seharian. Barulah petani-petani kita ni akan semangat untuk nak menanam lebih besar. Kerajaan pun nak besarkan lagi ladang sawah padi, dan kita akhirnya boleh mencapai negara yang tinggi daripada segi hasil pengeluaran padi tempatan, dan ramai rakyat kita boleh membeli beras putih, dan kita memastikan aliran mata wang kita beredar dalam negara kita, dan di akhirnya itu dapat membantu masyarakat petani kita meningkatkan pendapatan mereka. Jom beli beras tempatan. Terima kasih.